Hidup ini keras. Hidup ini memang keras. Lebih-lebih lagi kiranya tidak ada simpanan yang cukup dan juga masalah hutang yang tidak terkawal. Kenapa terjadi dua masalah ini? Sebab kebanyakan individu ada dua masalah ini sebab pengurusan kewangan yang tidak baik. Masalah yang pertama adalah tidak ada tabungan yang cukup. Berapa banyak tabungan yang cukup tu? Sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan untuk dana kecemasan ataupun 6 hingga 12 bulan untuk tabungan yang selamat sekiranya berlaku apa-apa kepada keadaan ekonomi kita. Itu yang pertama, tiada tabungan yang cukup. Yang kedua adalah masalah hutang yang tidak terkawal. Masalah hutang yang tidak terkawal timbul daripada tiadanya tabungan dan menyebabkan kita buat hutang sama ada kad kredit, pinjaman personal dan sebagainya. Masalah ini kebanyakan orang di luar sana. Sebab kalau menurut statistik daripada Bank Negara, 25% penduduk Malaysia ada simpanan walaupun RM1,000. Ini data yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Jadi, asas untuk kita keluar daripada masalah kewangan ini, pertama adalah ilmu. Kita perlu dapatkan ilmu kewangan yang betul. Saya boleh suggest untuk baca buku tuan mentor saya, Misi Bebas Hutang, juga buku Wang Emas, juga boleh baca buku Pakar Kewangan Malaysia Tuan Azizi Ali berkenaan dengan buku Jutawan daripada Planet Jupiter. Ini buku yang saya boleh suggest untuk baca berkenaan dengan pengurusan kewangan. Dan dalam masa yang sama juga, kita boleh betulkan rutin kita dengan asas yang paling mudah, iaitu menabung. Nampak mudah menabung tapi sangat sukar untuk dibuat secara konsisten. Sebab menabung ni bukan hal sikit ataupun banyak, tapi untuk bina rutin. Sebab bila kita dah start menabung, pun serendah RM50, even serendah RM20, ada duit simpanan kita. So kita mulakan menabung secara konsisten setiap bulan, dan daripada tabungan tersebut dia akan menjadi dana kecemasan kita. Bila dah cukup dana kecemasan, baru kita alihkan kepada bentuk untuk kita laburkan dan sebagainya. Tapi perlu ada ilmu, dan juga asas yang pertama adalah menabung. Tapi sekiranya menabung RM1 ini selalu bocor. Bocor tu maknanya selalu digunakan dan sebagainya. Kita alihkan ke dalam bentuk emas. Emas yang bagaimana? Emas fizikal. Contoh, kalau di Public Gold, kita ada akaun emas gap, yang mana Public Gold designkan akaun emas gap ni boleh menabung serendah RM100. Ada komitmen bulanan 100 syariah. Nilai RM100 dia akan dikonvertkan ke dalam gram-gram emas. So kita konsisten menabung. InsyaAllah kita ada duit tabungan kita yang kita boleh guna di masa akan datang. Jadi, untuk membina rutin, kita bermula menabung. Dan bila kita konsisten menabung, kita ada tabungan yang cukup, barulah kita boleh alihkan ke dalam aset-aset yang lain. Tetapi kita perlu ada ilmu untuk alihkan kepada pelaburan ataupun aset yang lain. Tapi untuk bermula, macam saya sebut tadi, menabung. Dan solusinya, kita alihkan kepada bentuk emas. Jika anda di luar sana nak bermula menabung emas serendah RM100, boleh hubungi saya, boleh isi beg biru yang saya pinkan di video ini, ataupun boleh rujuk 5 langkah mudah bermula sebagai penyimpan emas secara percuma di Public Gold. Ayo, kita ubah kewangan kita bermula sekarang.